Bagaimana senjata bernilai puluhan ribu dolar mampu menewaskan sistem pertahanan bernilai jutaan dolar? Jika dilihat dalam beberapa konflik terkini, drone seperti Shahid telah digunakan secara meluas untuk menyerang sasaran pada jarak jauh tanpa memerlukan teknologi kompleks atau kos tinggi. Dalam laporan menunjukkan bahawa kekuatan utama sistem ini bukan pada kecanggihan tetapi pada cara ia digunakan. Apa yang berlaku ini adalah satu perubahan dalam cara serangan dirancang dan dilaksanakan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana penggunaan drone telah mengubah cara dunia berperang. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Secara teknikal, drone Shahid ialah sejenis senjata tanpa pemandu yang direka untuk terbang ke sasaran dan meletup apabila sampai. Untuk lebih mudah difahami, ia digambarkan sebagai one-way attack drone kerana ia tidak akan kembali selepas ia dilancarkan. Drone ini hanya digunakan sekali sahaja dan seluruh sistem itu sendiri menjadi bahan letupan. Sebenarnya cara ia berfungsi agak mudah. Sebelum dilancarkan, lokasi sasaran akan dimasukkan ke dalam sistem. Selepas itu, drone akan terbang sendiri mengikut laluan yang telah ditetapkan tanpa perlu dikawal secara berterusan. Ini bermaksud ia tidak memerlukan operator sepanjang perjalanan, yang mana berbeza dengan banyak drone lain yang perlu dipandu dari jauh. Untuk melihat kelebihan drone ini, kita perlu melihat lebih ke dalam. Kelebihan utama drone Shahid ini bukannya terletak pada kelajuan, ketepatan atau teknologi canggih. Faktor yang paling memberi kesan ialah kosnya yang jauh lebih rendah berbanding sistem senjata lain. Dalam laporan The New York Times, drone seperti Shahid dianggarkan berharga sekitar $35,000 Amerika Syarikat seunit. Angka ini menjadi lebih signifikan apabila dibandingkan dengan kos peluru berpandu yang digunakan untuk memintas daripada serangan ini. Untuk perbandingan, peluru berpandu seperti Tomahawk boleh mencecah sekitar $2 juta Amerika Syarikat hingga $2.5 juta Amerika Syarikat bagi setiap pelancaran, manakala sistem pertahanan udara lain juga berada dalam julat harga yang tinggi. Ini sebenarnya mewujudkan satu jurang kos yang besar antara pihak yang menyerang dan pihak yang memintas. Dalam konteks peperangan moden, kelebihan ini memberi kesan langsung kepada strategi. Pihak yang mampu menghasilkan lebih banyak sistem dengan kos yang rendah mempunyai keupayaan untuk mengekalkan tekanan ke atas lawan dalam tempoh yang lebih lama. Tetapi, untuk menjadikan kelebihan kos rendah ini menjadi benar-benar berkesan adalah apabila ia digabungkan dengan jumlah. Drone seperti Shahid jarang digunakan secara tunggal. Dalam kebanyakan operasi, ia dilancarkan dalam kumpulan yang besar untuk meningkatkan tekanan ke atas sistem pertahanan udara. Penggunaan drone ini dengan jumlah yang besar telah menjadi sebahagian daripada strategi tetap dalam beberapa konflik terkini. Apabila puluhan atau ratusan unit dilepaskan dalam satu masa, sistem pertahanan perlu mengesan, menjejak dan memintas setiap sasaran secara serentak. Walaupun kadar pemintasannya tinggi, kos keseluruhan tetap akan meningkat kerana setiap tindakan memerlukan penggunaan sistem yang mahal. Dalam masa jangka panjang, pendekatan ini boleh mengurangkan keupayaan pertahanan kerana sumber kewangan dan stok peluru berpandu akan semakin berkurang. Sebaliknya, pihak yang menggunakan drone tidak menghadapi tekanan kos yang sama. Dengan harga yang lebih rendah, mereka boleh menghasilkan dan melancarkan lebih banyak unit tanpa menanggung beban kewangan yang besar. Ini membolehkan serangan dilakukan secara berulang dan berterusan. Tetapi masalah utamanya bukanlah sekadar jumlah, tetapi had kemampuan sistem pertahanan itu sendiri. Setiap sistem dalam radar mempunyai kapasiti tertentu untuk menjejak sasaran. Setiap pelancar peluru berpandu pula mempunyai bilangan peluru yang terhad pada satu masa. Apabila jumlah sasaran melebihi kapasiti ini, sebahagian daripadanya akan terlepas walaupun sistem ini berfungsi dengan baik. Selain itu, serangan dengan jumlah besar juga memaksa sistem pertahanan membuat keutamaan. Dalam keadaan di mana terlalu banyak sasaran dikesan, operator perlu memilih mana yang perlu dipintas terlebih dahulu. Keputusan ini membuka ruang kepada sebahagian drone untuk menembusi pertahanan. Keadaan menjadi lebih mencabar kerana drone seperti Shahid tidak bergerak secara seragam. Ia boleh datang dari arah berbeza, pada ketinggian rendah dan dalam tempoh masa yang berasingan, tetapi hampir serentak. Inilah yang menyukarkan proses pengesanan dan koordinasi tindak balas. Walaupun sebahagian besar drone mungkin berjaya dipintas, objektif utama serangan tidak semestinya untuk memastikan semua sasaran terkena.
dalam banyak kes, ia cukup sekadar beberapa unit yang melepasi pertahanan untuk mencapai kesan yang diinginkan, sama ada kerosakan fizikal atau gangguan operasi. Dalam konteks ini, jumlah menjadi faktor yang sama penting dengan teknologi. Sistem yang lebih sederhana tetapi digunakan dalam kuantiti besar mampu mencipta kesan yang tidak dapat dicapai oleh sistem yang lebih canggih tetapi terhad dari segi bilangan. Inilah yang menjadikan serangan dengan jumlah besar menjadi sebagai salah satu kelebihan utama drone seperti Shahed dalam peperangan moden. Walaupun drone Shahed tidak laju dan tidak kompleks, ia juga tetap menjadi cabaran besar kepada sistem pertahanan udara. Masalah ini bukan datang daripada satu faktor sahaja, tetapi gabungan beberapa ciri yang menyukarkan pengesanan dan pemintasan. Salah satu faktor utamanya ialah bagaimana cara ia terbang. Drone ini biasanya terbang pada ketinggian rendah hampir dengan permukaan bumi. Dalam keadaan ini, radar sukar mengenal pasti kedudukannya dengan tepat kerana ia bercampur dengan pantulan daripada objek di darat seperti bangunan, bukit dan permukaan tanah. Saiznya yang kecil juga menambah kesukaran. Pada skrin radar, ia tidak kelihatan jelas seperti pesawat atau peluru berpandu, tetapi lebih menyerupai gangguan atau noise. Ini menyebabkan pengesanan awal menjadi lebih lambat dan kurang tepat, terutama apabila terdapat banyak objek lain dalam masa yang sama. Sebenarnya, drone seperti Shahed ini tidak direka untuk mengelak radar secara canggih seperti pesawat stealth, tetapi profilnya yang kecil dan penerbangan rendah sudah cukup untuk mengurangkan kebarangkalian dikesan dengan cepat. Selain itu, kelajuannya yang sederhana juga memberi kesan yang berbeza daripada peluru berpandu. Drone ini tidak datang dengan kelajuan yang pantas, tetapi bergerak secara berterusan dalam tempoh yang lebih lama. Ini memanjangkan tempoh ancaman, memaksa sistem pertahanan kekal aktif dan bersedia untuk tempoh yang panjang. Satu lagi faktor yang menjadikan drone Shahed relevan dalam peperangan moden ialah jarak operasinya yang jauh. Laporan Channel News Asia menyebut bahawa drone ini mampu mencapai jarak sekitar 2,000 km, yang mana satu angka yang boleh mengubah cara serangan dirancang. Dengan jarak seperti ini, pelancaran tidak lagi perlu dilakukan berhampiran kawasan sasaran. Ia boleh dilepaskan dari dalam wilayah sendiri, jauh dari garis hadapan dan masih mampu mencapai sasaran di negara lain. Ini memberi kelebihan dari segi keselamatan kerana aset pelancar tidak perlu terdedah kepada serangan balas secara langsung. Dalam konteks operasi, ini bermaksud sasaran yang sebelum ini memerlukan pesawat atau peluru berpandu jarak jauh kini boleh dicapai menggunakan sistem yang jauh lebih murah. Infrastruktur penting seperti lapangan terbang, kemudahan tenaga dan pusat logistik menjadi lebih terdedah kerana jarak bukan lagi perlindungan yang berkesan. Laporan turut menunjukkan bahawa pendekatan ini telah digunakan dalam beberapa operasi sebenar di mana serangan dilakukan dari jarak jauh untuk mengelakkan risiko terhadap platform pelancar. Ini mengurangkan keperluan untuk menempatkan aset ketenteraan berhampiran zon konflik. Dalam masa yang sama, pendekatan ini turut memberi kesan langsung kepada kawasan sasaran, bukan sahaja dari segi kerosakan fizikal, tetapi juga dari sudut lain yang lebih sukar diukur. Serangan menggunakan drone turut memberi tekanan psikologi yang berpanjangan kepada kawasan sasaran. Dalam beberapa konflik, kesan ini menjadi sama penting dengan kerosakan yang dihasilkan. Salah satu ciri yang sering dilaporkan ialah bunyi yang dihasilkan oleh enjin drone tersebut. Dengan kipas kecil di bahagian belakang, ia mengeluarkan bunyi yang berterusan ketika menghampiri sasaran. Dalam situasi malam atau kawasan bandar, bunyi ini boleh didengar lebih awal sebelum serangan berlaku. Kesan daripada situasi ini bukan sahaja ketakutan terhadap letupan, tetapi ketidakpastian. Drone bergerak perlahan dan tempoh antara bunyi pertama hingga impak boleh mengambil masa beberapa minit. Dalam tempoh ini, individu yang berada di kawasan sasaran tidak mengetahui sama ada mereka akan menjadi sasaran atau tidak. Keadaan ini mewujudkan tekanan mental yang berbeza daripada serangan pantas seperti peluru berpandu. Ancaman tidak datang secara tiba-tiba tetapi menghampiri secara perlahan, memberi masa untuk menyedari bahaya tanpa mampu mengelakkannya sepenuhnya. Dalam konteks ini, drone berfungsi bukan sahaja sebagai alat serangan tetapi juga sebagai alat tekanan. Kesan ini sukar diukur dengan angka, tetapi dalam banyak kes, ia memberi impak yang signifikan terhadap kestabilan keseluruhan sesuatu kawasan. Walaupun drone Shahed menunjukkan keberkesanan dalam banyak situasi, tetapi sistem ini bukannya dicipta tanpa kelemahan. Dari sudut teknikal, ia masih mempunyai beberapa batasan yang boleh dimanfaatkan oleh sistem pertahanan yang lebih maju. Seperti yang kita lihat, kelajuan yang rendah menjadikannya lebih mudah dipintas berbanding peluru berpandu.
Dalam keadaan di mana sistem pertahanan mempunyai masa tindak balas yang mencukupi, drone ini boleh dikesan dan dimusnahkan sebelum sampai ke sasaran. Selain itu, drone ini bergantung kepada laluan yang telah diprogramkan sebelum pelancaran. Ini bermaksud ia kurang fleksibel untuk menyesuaikan diri secara dinamik semasa penerbangan. Jika terdapat perubahan keadaan di lapangan atau gangguan terhadap sistem navigasi, keupayaannya untuk mengekalkan ketepatan boleh terjejas. Sementara itu, gangguan elektronik atau usaha mengganggu sistem navigasi juga boleh memberi kesan kepada prestasi drone seperti ini, walaupun tidak semua gangguan berjaya menghentikannya sepenuhnya. Saiz dan reka bentuknya yang ringkas turut menghadkan kuasa letupan yang boleh dibawa. Walaupun cukup untuk merosakkan sasaran tertentu, ia tidak setanding dengan peluru berpandu yang membawa muatan lebih besar. Oleh itu, keberkesanannya banyak bergantung kepada jenis sasaran yang dipilih. Keseluruhannya, drone seperti Shahid menunjukkan bahawa keseimbangan peperangan moden kini semakin dipengaruhi oleh kos, jumlah dan cara penggunaan di medan perang. Dalam keadaan ini, kelebihan tidak lagi ditentukan oleh teknologi paling canggih, tetapi oleh keupayaan untuk menggunakan sistem secara berterusan dengan tekanan yang konsisten terhadap lawan.